Korang semua pernah dengar tak aktiviti parkour? Orang buat parkour sana, parkour sini. Parkour tu apa sebenarnya? Tak tahu kan? Kita akan bagi tahu apa itu parkour, apa itu aktiviti parkour sebenarnya. Dan sebenarnya parkour ni dah ada dan sebenarnya dah lama dah kat Malaysia. Dan Zati juga akan dapatkan beberapa orang yang orang kata pernah main dalam parkour ni ataupun berpengalaman dalam permainan ataupun sukan parkour ni. Kalau korang nak tahu parkour tu apa atau macam mana korang nak join, macam best je kan parkour ni sebab tak pernah dengar bagi korang. Sebab Zati sendiri pun macam first time dengar sebenarnya. Sebab Zati akan try dapatkan beberapa orang untuk diorang bagi tahu info macam mana korang nak start main parkour, apa yang korang perlukan, dekat mana, selamat ke tak, and semua benda tu lah. Okay, so untuk topik hari ni adalah pasal parkour. Okay, apa itu parkour kan? Dan sekejap lagi Zati akan dapatkan beberapa orang untuk kita interview, nak tanya apa benda sebenarnya parkour ni, selamat ke? Okay, so parkour ni untuk pengetahuan secara umum. Okay, parkour ni adalah satu seni pergerakan badan. Dia merupakan satu aktiviti yang berasal daripada orang Perancis. Dan aktiviti ni sebenarnya bertujuan dari bergerak dari tempat A ke tempat B dengan secepat dan sepantas mungkin dengan menggunakan kebolehan badan manusia. Okay, aktiviti ni dilakukan dalam membantu seseorang yang sedang menghadapi kesulitan atau halangan, di mana parkour ni boleh jadi apa-apa saja yang melibatkan persekitaran, dari dahan-dahan dan batu-batu, palang, dinding konkrit, dan ia juga boleh berlatih di kawasan luar bandar ataupun bandar. Maknanya parkour ni boleh buat dekat mana-mana je lah. Okay, lelaki yang mempraktikkan parkour ni dikenali sebagai Treasure Trasior, dan untuk perempuan pula dikenali sebagai Trasius. Zati tak tahu cara nak pronounce. Tak apa, nanti kita akan dapatkan beberapa orang mungkin diorang boleh pronounce dengan cara yang lagi ataupun dengan sebutan yang lagi betul lah daripada Zati sebut tadi. Okay, dan kalau korang nak tahu, David Bell merupakan orang yang memulakan dan menemui seni fizikal ni. Okay, maknanya David Bell ni adalah seorang yang start cetuskan aktiviti parkour ni. Okay, parkour ni lebih tertempu kepada latihan untuk bergerak dengan pantas, untuk membina badan dan minda individu agar individu tu boleh menghadapi halangan semasa kecemasan. Maknanya dia macam train orang untuk cepat lah. Kalau kita ada emergency ke apa-apa, dia akan train macam kita kena cepat bergerak macam tu. So maknanya parkour ni adalah satu aktiviti yang memerlukan kecepatan ataupun ketangkasan menggunakan kebolehan badan manusia. So nanti